atas semangat penubuhan Bank Rakyat dan atas semangat Akta 202 tadi, keutamaan kepada kepentingan ekonomi ahli-ahli, maka saya dengan bangganya, besar hati mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 18% dengan jumlah anggaran RM534.7 juta kepada 783,324 orang anggota yang layak bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. Untuk makluman rakan-rakan, saudara-saudari sekalian, pembayaran dividen ini adalah yang tertinggi dalam tempoh 10 tahun lepas. Dan bayaran akan dibuat mulai hari ini, 16 April. Kumpulan Bank Rakyat akan meneruskan mandat sokongan terhadap mandat tahunan untuk gerakan koperasi Malaysia dengan menyumbangkan sebanyak 2% daripada keuntungan sebelum cukai dan zakat berjumlah RM38 juta kepada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi dan 1% bersamaan dengan RM19 juta kepada kumpulan wang amanah pembangunan koperasi. Ini menjadikan jumlah sumbangan bagi 2025 sebanyak RM57 juta berbanding dengan RM54.7 juta pada tahun sebelumnya. Syabas sekali lagi atas sokongan kepada gerakan koperasi Malaysia, sebab Bank Rakyat pada hemat saya merupakan antara bukti bukan saja kejayaan tetapi pentingnya gerakan koperasi kepada pembangunan ekonomi rakyat Malaysia.